Assalamualaikum tuan-tuan. Hari ni saya ada sebuah BMW F30 model 328i. Saya nak buat full review A to Z dari setiap inci, setiap milimeter saya akan review kereta ni. Okey tuan-tuan, sebelum tu kereta ni saya akan bagi tahu harga di penghujung video. Tengok dulu condition kereta yang memang sangat-sangat cantik. Nombor plate Anja. Aja 6446 nombor kahwin memang cantik tuan-tuan. Okey, yang ini adalah model luxury line tuan-tuan. Okey, memang sangat cantik. Tahun 2013 tuan-tuan. Okey, memang sangat cantik tuan-tuan. Ini semua original parts lagi. Kalau tuan-tuan boleh lihat, dia punya bumper memang kemas lagi ya tuan-tuan. Sangat kemas lagi. Warna hitam ni memang solid. Kita tengok dekat tayar dia tuan-tuan. Tayar dia pun bunga tebal lagi tuan-tuan. Bunga cantik lagi. Rim pun tak ada cala tuan-tuan. Dia punya lampu masih elok lagi. Yang kalau cover lampu tu kalau saya polish lagi bersinar tuan-tuan. Ini nombor plate memang cantik. 6446. Tayar semua tak ada makan sebelah Memang cantik tuan-tuan. Luxury line. Okey, tengok sikit bahagian dalaman dia macam mana. Tengok bahagian dalaman dia masih mengekalkan original seat. Color luxury line memang macam ni tuan-tuan. Tak ada terkoyak, tak ada apa. Radio macam mana? Radio memang sedap. Saya tak pasti dengar radio ke tak. Sebab saya pakai mikrofon ni dia tak dengar radio. Tapi radio dia memang sedap. Tuan-tuan, mileage, genuine mileage 181 sahaja tuan-tuan. 328 memang datang dengan original pedal shift tuan-tuan. Alright tuan-tuan, bahagian belakang dia pun lagi kemas tuan-tuan. Memang sangat cantik tuan-tuan. Tuan-tuan kalau nilai sendiri memang puas hati. Okey? Tuan-tuan, 328 ni spek yang memang sangat best lah. Dia ada pedal shift, yang horsepower pun memang tinggi. Sekejap, saya buka kunci dia. Kalau nak berbanding dengan 320i, dia lain lah. 328 ni horsepower tinggi sikit, torque tinggi sikit. Memang sedap lah bawa dia. Okay, kereta ni pun saya dah test drive, suspension semua cantik lagi tuan-tuan. Okey tuan-tuan, market mungkin akan jual 328i ni dalam 30 lebih ribu, 38. Saya nak jual dengan harga RM35,800 saja. Kereta saya dah ready kan, B7, B5, B2 semua ready. Mana datang dari jauh, boleh terus bawa balik. Boleh thumbprint, 5 minit je proses dia. Tak percaya, tekan TikTok page saya, tengok customer review berapa cepat dia delivery kereta tuan-tuan. Okey? Nak datang bawa foreman boleh, tak ada masalah tuan-tuan. Nak test drive boleh. Jom kita tengok sikit bahagian enjin dia. Yang ini saya buat live video punya tuan-tuan. Kereta-kereta yang kita bawa masuk ni semua cun-cun tuan-tuan. Tak ada masalah nak tunjuk, kita transparent. Right? Tuan-tuan berminat yang datang dari jauh boleh lock dulu, bagi secure dulu kereta ni. Saya ada satu unit je warna hitam. Tapi saya ada berbagai-bagai pilihan dekat sini. Saya berada dekat Rat Motoring Rawang, area Sungai Cho saja. Okay? Kalau tuan-tuan datang sini, banyak pilihan tuan-tuan yang boleh tuan-tuan pilih. Kita bukan ada spesifik model je. Okay? F30 kat saya ada dalam tangan 4 ke 5 unit. Okay? Mercedes pun saya ada banyak. Mana yang nak SUV pun saya ada. Okay, 328i. Ini pun 328i. Tuan tinggal pilih color, tuan tinggal pilih condition saja. Condition pun semua cantik-cantik tuan. Luxury line saya ada, sport line pun saya ada. Harga memang below market. Okay, harga boleh dengar tuan-tuan. Apa-apa boleh hubungi saya Haris. Assalamualaikum.